Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan untuk kita berkumpul. Ada banyak keistimewaan-istimewaan. Walaupun dalam konteks Singapura mungkin ramai di antara kita yang bekerja, kita tak dapat meraihkan Jumaat sepenuhnya, tetapi tidak bermakna kita melepaskan peluang untuk kita mendapat manfaat-manfaat yang telah dikhabarkan kepada kita oleh para ulama. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kelebihan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari. Kalau kita ada Ramadan sebagai penghulu segala bulan, kita ada tiap-tiap minggu kita ada hari Jumaat. Ada riwayat yang mengatakan bahawa bersedekah pada hari Jumaat seperti bersedekah pada bulan Ramadan. Bererti pahalanya dilipat kali gandakan. Maka sama-samalah kita dalam kita memilih siapa yang kita nak bersedekah pada Jumaat ini. Saya ingin mengajak para masyarakat untuk menyumbangkan di Madrasah Al-Saghaf, di mana sumbangan anda akan membantu mengukuhkan lagi institusi pendidikan Islam yang bakal melahirkan para pakar cendekiawan Islam pada masa akan datang. Sama-samalah pada hari Jumaat yang mulia ini kita hulurkan bantuan kita terutama kepada Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Terima kasih atas sumbangan anda, dan insya-Allah para pelajar, para guru akan terus mendoakan, menyertakan anda dalam doa mereka setiap hari. Asatizah kita memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu kepada masyarakat, dan peranan ini telah pun dijalankan sejak dahulu lagi. Dan kita juga tahu bahawa al-ulama warathatul anbiya, para ulama merupakan waris para nabi. Jadi untuk itu kita tidak boleh tidak memerlukan asatizah yang berwibawa, yang berkemampuan untuk membimbing masyarakat kita dan juga memahami konteks kita di Singapura. Satu-satunya institusi yang boleh kita katakan mendidik, membimbing, membentuk generasi asatizah pada masa akan datang adalah institusi madrasah. Saya ingin mengajak para dermawan yang mulia dan bermurah hati untuk menyokong salah satu madrasah yang merupakan madrasah tertua di Singapura yang telah pun melahirkan ramai cendekiawan yang menyumbang kepada masyarakat Singapura, iaitu asatizah kita, yang mana mereka lebih banyak menyumbang daripada sudut mengajar anak-anak kecil dan juga memegang peranan-peranan penting dalam masyarakat. Tanpa madrasah, kita mungkin tidak dapat melahirkan asatizah. Maka dengan anda menyokong madrasah, anda telah menyokong melahirkan ulama pakar asatizah pada masa akan datang. InsyaAllah sedekah anda itu dapat menjadi manfaat kepada anda dan ahli keluarga. Inilah yang kita harapkan. Sama-samalah kita menyokong Madrasah Al-Saghaf dengan menyumbang apa yang termampu sebanyak mungkin. InsyaAllah manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Kita tahu bahawa Madrasah Al-Saghaf merupakan wakaf yang telah pun bertahan lebih 100 tahun kerana sumbangan yang asalnya diberikan oleh pengasas iaitu Syed Muhammad bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saqqaf. Namun masa berjalan, zaman berubah, Madrasah Al-Saghaf memerlukan dana untuk meneruskan amanah menyampaikan ilmu kepada para pelajar, dan anda, kami mengajak bersama meneruskan legasi ini, dan insya-Allah sedekah anda akan menjadi sedekah jariah yang akan berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa amalan anak Adam itu akan terputus kecuali 3. Sama ada sedekatun jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak yang soleh. Dengan menyumbang pada Madrasah Al-Saghaf, anda mampu untuk menjadikan sedekah anda itu berterusan, dan ilmu yang akan dimanfaatkan oleh anak-anak ini apabila mereka mengajar pada hari akan datang juga akan berterusan. Bererti peluang untuk mendapatkan pahala yang berterusan begitu luas. Sama-samalah menyumbang pada Madrasah Al-Saghaf untuk memperbaiki prasarana madrasah, perkakas-perkakas yang ada. Jangan kita lihat bahawa madrasah dah cukup cantik dan sebagainya, tapi dengan adanya sumbangan yang lebih ini, dia akan lebih memperbaiki lagi, dan anda berpeluang untuk menjadi sebahagian daripada pembaikan pendidikan Islam di Singapura. Sama-samalah pada hari Jumaat yang mulia ini kita sumbangkan dengan ikhlas, dan insya-Allah manfaatnya
bukan satu, bukan dua, tapi berterusan. Moga-moga untuk 100-200 tahun yang akan datang. Allah.